Bayangkan, sebelum wujudnya kerajaan moden, sebelum istilah New World Order disebut, ada satu tamadun purba yang berani menentang Tuhan secara terang-terangan. Namanya Namrud. Dia bukan sekadar raja, tapi simbol manusia yang mencabar langit. Dan dari dialah lahir benih kepada apa yang kini disebut Freemason. Kumpulan rahsia yang mengawal dunia dari balik bayang. Namrud bin Kan'an, bin Kush, bin Ham, cicit kepada Nabi Nuh alaihi salam. Selepas banjir besar, ketika bumi masih baru, dia muncul sebagai manusia yang tamak kuasa. Dia mendirikan menara Babylon, menara yang dikatakan mampu mencapai syurga. Bagi Namrud, menara itu bukan sekadar binaan, tapi simbol penentangan terhadap Tuhan. Dari sinilah muncul ilmu-ilmu hitam, astrologi, horoskop, dan sistem nombor 60 yang kita pakai hari ini. 60 saat seminit, 60 minit sejam, 360 darjah. Semua datang dari Mesopotamia, dari tangan mereka yang menentang wahyu. Selepas kejatuhan Babylon, ilmu rahsia itu tidak lenyap. Ia berpindah dari satu bangsa ke bangsa lain. Dari Sumeria ke Akkadia ke Assyria, lalu menyeberangi ke dunia barat melalui para pembina kuil